Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Nur Kesara Amani binti Muhammad Kazim bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seksyen 6 Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Saya amat teruja untuk kongsikan dengan pembaca di luar sana berkenaan buku Terokai Sains Jilid 3 unitnya awak. Buku ini merupakan buku bukan fiksyen sains. Buku ini sebuah karya tulisan Dr. Wan Fahmi dan juga Dr. Nur Anis yang merupakan pasangan suami isteri. Buku ini diterbitkan seawal tahun 2021 dan edisi yang saya dapatkan pada kali ini merupakan cetakan ketiga. Buku ini diterbitkan oleh Teroka Science Resources Sendirian Berhad. Buku ini juga mengandungi 153 bilangan muka surat yang dicetak dengan gambar berwarna yang jelas dan menarik. Manakala harga buku ini RM35. Bagi saya, harga ini masih mampu dimiliki. Untuk pengetahuan, buku ini memaparkan pelbagai fakta menarik tentang manusia. Sebagai pembaca, saya dapat menjelajahi keajaiban tubuh manusia dengan cara yang menarik dan mendalam. Antara informasi penting seperti sel, genetik, organ luaran dan juga dalaman manusia yang belum pernah kita dengar atau jarang didengari akan kita perolehi di dalam buku ini. Ia turut memberikan penjelasan yang ringkas tetapi jelas mengenai bagaimana tubuh manusia dibina daripada berjuta-juta sel yang bekerja secara serentak untuk melaksanakan pelbagai fungsi. Baiklah, buku ini bukan sahaja memberi pengetahuan sains kepada saya, tetapi juga menginspirasi rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan. Bagi saya, inilah bacaan wajib bagi sesiapa yang ingin memahami fungsi tubuh badan manusia dengan cara yang lebih mendalam dan menghargai keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Buku ini juga memperkenalkan pelbagai konsep sains dengan pendekatan yang segar dan kreatif. Apa yang menariknya, pembaca juga akan diberi panduan tentang bagaimana mereka boleh menerapkan pengetahuan sains dalam kehidupan mereka sendiri. Boleh saya simpulkan di sini, setelah saya membaca buku ini, saya akan membuat pencarian lebih lanjut di dalam internet tentang fakta-fakta ini. Kesimpulannya, jelaslah bab-bab di dalam buku ini bukan hanya informatif tetapi juga memberi perspektif baharu tentang bagaimana sains dapat mempengaruhi cara melihat dunia di sekeliling kita. Oleh itu, saya amat menggalakkan para hadirin untuk membaca buku ini yang penuh dengan pengajaran dan nilai etika sains. Sekian, terima kasih.